Alright, untuk episod kali ni saya nak kongsikan pengalaman saya dengan isteri menaiki kereta api daripada Otar sehingga ke Almaty. Kami di flag offkan oleh staf konsulat Malaysia. Kami ditahan oleh dua lelaki misteri dan dia ajak makan di kenduri rumah orang. Salah seorang daripada mereka ajak tidur di rumah dia. Pada episod yang lepas, saya kongsikan bagaimana saya dengan isteri berbasikal di Kazakhstan dan kami berpengalaman while camping di dalam satu bangunan tinggal di Kazakhstan pada waktu musim sejuk. Dan kami pun teruskanlah perjalanan hingga ke Almaty. Dan di Kazakhstan ni kami hanya ada 15 hari sahaja visa. Kami tak ada masa yang sangat banyak di Kazakhstan. Kami nak kena cepat kayuh daripada border di Kyrgyzstan sehinggalah ke Almaty selama 15 hari. Jarak dia daripada tempat kami tu sampailah ke Almaty lebih kurang 200 km. Anggaran dalam 3 ke 4 hari barulah kami sampai ke Almaty. So waktu tu saya cadangkan dengan Adillah kita naik train lah sebab masa kita tak banyak berada dalam Kazakhstan ni. Dan pada waktu tu Amirul dia dah sampai dah di Almaty dan dia kata ada orang Malaysia yang akan sambut kami dekat situ. So masa tu saya pun decide untuk ambil train. Tapi dari tempat kami nak ke train tu ada lebih kurang dalam 10 km dan saya cadang dengan Adillah sampai ke Otar nanti kita akan ambil train sehinggalah ke Almaty. Dan masa tu Adillah pun setuju. Dan kami pun sambunglah kayuhan sampailah satu tempat bernama Kenan. Dia ada persimpangan nak ke Otar ataupun nak ke Almaty. Di situ ada satu monumen, dia ada 4 tiang dan dia ada satu bentuk macam kubah, hanya rangka sahaja, dan dia ada mangkuk dekat bawah dan ada patung singa dekat situ. Saya tanya dengan orang tempatan, dia kata 4 tiang tu adalah 4 pahlawan di Kazakhstan. Dia punya bumbung tu adalah menunjukkan seni bina lama yang dia orang pakai hat dulu kan. Kami berehat sekejap dekat situ dan kami tanya dengan orang tempatan dekat mana kereta api yang terhampir dan dia kata dekat depan sana. So kami pun sambunglah kayuh dalam salji tu dan kayuh-kayuh punya kayuh tak jumpa. Dan kami tanya lagi orang kampung dan orang kampung tunjuk kami masih lagi tak jumpa. Tak tahulah sama ada kami tak faham bahasa mereka ataupun kami sesat. Dan masa tu saya nampak ada satu tiang elektrik yang bersambung. Saya cakap dengan Adillah, kita ikut tiang elektrik ni, kod-kod lah sampai ke stesen kereta api Otar tu. Dan Alhamdulillah kami sampai ke stesen kereta api Otar. Dia tak besar sangat, so dia macam isolate sikit lah. Kita tak boleh nak bezakan stesen kereta api ataupun bangunan lain. Benda pertama yang kami buat adalah kami solat jamak dulu sebab waktu tu dah nak habis waktu asar. So kami solatlah zuhur dengan asar dekat situ. Waktu tu Adillah kata dia nak pergi ke tandas dan saya solat dulu. Saya kena solat dulu sebab saya nak kena beli tiket cepat supaya dapat tiket hari ni bukan dapat esok lah. Kalau dapat esok nak kena bermalam pula dekat kereta api tu. So tak nak kena dapatkan hari ni juga. Dan waktu saya solat tu tiba-tiba Adillah dah balik dah. Sekejap je Adillah pergi ke tandas. Dan saya faham lah kalau sekejap je dia pergi ke tandas tu maksudnya tandas tu memang sangat ngeri lah. Tandas dekat stesen kereta api dekat Kazakhstan ni dia tak sama macam tandas kereta api dekat Malaysia ni. Kita punya tandas memang cun lah, memang tip top lah, memang bersih. Tapi dekat negara Stan ni, diorang ni bila you all masuk tandas dia hanya ada satu lubang dan tak ada bidet. Kadang-kadang je dia sediakan tisu. Bayangkanlah kan. So masa tu Adillah dia kata tak jadilah masuk tandas. So, saya dah habis solat dan saya pergi cari tiket lah. Dan masa saya pun masuk ke dalam, saya cari kaunter tiket tak jumpa. Dan tanya orang sekeliling dan diorang kata ada satu tingkap kecil dekat tepi dinding tu boleh beli kat situ. Memang tak ada tulis apa-apa. Memang kat situlah dia jual. So agak pelik kenapa dia jual tiket dekat tingkap kecil kan. Dan Alhamdulillah kami dapat tiket ke Almaty pada waktu malam tu juga. Kami pun dapat kereta api jenis sleeper yang kami boleh tidur. So Alhamdulillah dalam perjalanan 200 km tu kami bolehlah tidur dan kami akan sampai malam tu juga. So dia tak jauh sangat lah, dia lebih kurang dalam 3 ke 4 jam sahaja sebab dia 200 km kan. Waktu tu dalam pukul 8, anggaran sampai pukul 11 malam sampai ke Almaty. Kami pun tolaklah basikal sampailah ke platform dia. Sampai je kereta api tu kami kelang kabut lah baru nak buka beg semua kan. Sebab kita tengok pintu dia kecil je, nak masuk basikal bersama dengan beg memang tak muat. So masa tu memang kelang kabut, buka beg semua satu-satu kan. Dan lepas tu dia punya pegawai dia tengok je kami
cabut satu-satu, dia buat isyarat Bustra. Kami rasa dia kata suruh cepat. Masa tu Adilah dia dah menggelabah, dia mengomel lah, cepat ni, banyak benda ni nak kena buka ni kan. Dia tak sempat buka satu beg, dia masukkan je basikal dekat dalam train tu kan. Dan masa tu kami ingatkan dia suruh Bustra cepat-cepat tu, train dah nak gerak dah. Tapi bila kami masuk dalam train, tak gerak juga train tu. Rupa-rupanya dalam 10 minit lepas tu baru gerak. Dan masa tu Adilah dah bising kan, suruh cepat-cepat. Ingatkan dah nak gerak dah, tapi tak gerak juga. Dia cakap okay, tak apa. Kita tenang, kita dah selesai dah. So kami masuk dalam train tu, dan saya pun carilah tempat duduk kami kat dalam train tu. Basikal kami letak dekat celah di antara dua gerabak, dan beg-beg kami letak kat bawah kerusi. Bila dah selesai semua, Alhamdulillah kami pun tukar baju, solat maghrib dengan isyak. Kita solat duduk lah pada waktu tu, dan kami pun tidur. Bila dalam train dekat luar negara ni, saya tak boleh tidur mati. Saya kena tidur ayam. Maksudnya kalau terjaga tu kena terus tengok map dekat mana dah sampai. Dekat Google Map tu kan dia ada route kita ada kat mana kan. Dia ada live location kita dekat mana. Bila saya tengok, okay, live location dah nak sampai dah. Saya cakap dengan Adilah, okay, kita dah tak boleh tidur balik ni. Kita dah kena terus siap sebab dah nak sampai dah. Dan masa tu saya teruslah message dengan Amirul. Kami tinggal lagi beberapa stesen, dia dah nak sampai dah. So siap-siap lah. Kami pun sampailah ke stesen Almaty. Saya terus bawa turun, dan pegawai yang suruh Bustra tadi, dia pun tolong juga. Dia tolong bawa turun beg, bawa turun basikal lah, Alhamdulillah. So waktu bawa turun tu, Amirul sampai dengan Aiman dengan seorang lagi lelaki. Amirul kenalkan lah, ni Tuan Rahman, kita punya host dekat sini, dan dia adalah staff pejabat tourism di konsulat di Almaty ni. So saya tengok muka Tuan Rahman ni macam pernah jumpa. Dan masa saya tanya lah, kita pernah jumpa ke? Dia kata tak pernah jumpa pun. Saya rasa saya salah orang kot, muka sama. Dan masa tu Tuan Rahman pun tolong jugalah angkat beg kami pergi ke kereta dia. So kereta dia family car lah. So muat lah untuk kami 2 biji basikal, dengan kami berlima kat dalam kereta tu. Tuan Rahman pun bawa lah pergi ke rumah dia. Bila sampai ke rumah dia, kami disambut oleh Kak Ain. Kak Ain ni adalah isteri kepada Tuan Rahman ni lah. Kak Ain kata, tak apa, letak dulu beg dekat tepi, jangan kemas dulu, kita pergi makan dulu. Dan masa tu dah pukul 11 dah, nak pukul 12 lah. Kak Ain kata dia masak nasi lemak. Masya Allah, tabarakallah. Memang syahdu lah. Kita duduk kat luar negara ni kan, nak jumpa nasi lemak memang susah. Tiba-tiba ada orang offer nasi lemak. Memang satu benda yang perlu disyukurkan banyak-banyak lah. Alhamdulillah. Waktu tu kami makan lah. Amirul dengan Aiman dia tak makan lah, dia dah makan. Kak Ain kata kebetulan dia masak banyak sebab ada student UKM datang ziarah. So ala-ala tu dia masak lah. Dan waktu kami makan tu, kami ada nampak seorang budak perempuan tengah main dengan kucing. Budak kecil lah, dalam umur anggaran 2-3 tahun macam tu. Kami tahulah tu adalah anak kepada Kak Ain dengan Tuan Rahman. Dan rupanya Tuan Rahman dengan Kak Ain ni dia ada 3 orang anak, 2 lelaki dengan seorang perempuan. Okay, baca doa. Cak Amin. Cak Amin. Ya. Amin. Mana pernah isap jari macam ni? Mana pernah isap jari sebelum ni pun? Malu lah tu. Okey dah. Who is this? What is your name? Baby. How old are you? Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Dan masa tu Amirul kata esok dia minta saya dengan Adilah bawa basikal pergi ke konsulat dan simpan dekat sana, sebab lusa dia akan plan untuk nak buat flag off. Bila dah habis makan, masa tu Kak Ain dia tunjukkan bilik. Saya dengan Adilah duduk kat tingkat atas, Amirul dengan Aiman dekat tingkat bawah lah. Dan masa tu kami pun angkat beg, basikal kami parking dekat luar. Selepas mandi, kami pun masuk tidur. Dan pada keesokan harinya, saya cakap dengan Adilah, boleh tak minta izin dengan Kak Ain untuk kita pinjam beberapa biji bantal untuk kita sumbat masuk kat dalam beg waktu flag off. Sebab apa? Kalau kita bawa barang-barang kita memang berat lah untuk pergi ke sana kan. Sebab kita nak buat mock-up flag off je. Bantal dah memadai lah. So Alhamdulillah Kak Ain izinkan kami gunakan bantal untuk masuk kat dalam beg macam tu lah. Saya dengan Adilah kayuh basikal pergi ke kedutaan. Tuan Rahman dah pergi sana dulu dah. Kami kayuh-kayuh sampailah ke konsulat Malaysia di Almaty. Konsulat dia berkongsi dengan pejabat lain dalam satu bangunan. So dia bukanlah ada compound macam dekat negara-negara lain yang ada tanah sendiri. Kami kalau nak masuk, kami kena ada access card lah. Masa tu kami call Tuan Rahman keluar dan dia bawa kami masuk dalam lah. Tuan Rahman dia bawa saya dengan Adilah pergi jumpa dulu dengan First Secretary Director of Tourism Section, Puan Liza. Puan Liza punya
lah excited jumpa dengan kami sebab dia kata dia dah dengar cerita daripada Amirul tentang kami kayu ni. Dan rupa-rupanya Ustazah Adilah ni kecil je dia kata kan, tapi boleh kayu daripada Malaysia sampailah ke Kazakhstan. Masya Allah, tabarakallah. Itu semua datangnya daripada Allah. Kekuatan semua datang daripada Allah. Puan Liza kata, kat mana basikal? Saya cakap, basikal ada dekat luar. Dia kata, bawa masuk, letak kat dalam tandas lelaki. Sebab tandas lelaki dia lebih lapang berbanding dengan tempat-tempat lain dekat dalam office tu lah. Basikal kami dan beg-beg semua kami masukkan kat dalam tandas lelaki. Sementara esok barulah kami akan flag off. Puan Liza kata, selepas flag off, ada plan nak pergi mana-mana tak? Sebab dia nak ajak kami untuk makan malam dekat rumah dia. Kami pun tak ada apa-apa plan. Kami kata, okey lah, tak ada masalah. Okay, so bila dah masukkan barang-barang semua, saya dengan Adilah pun pergilah merayap di Bandar Almaty. Sementara tunggu Tuan Rahman waktu rehat. Sebab waktu rehat lah baru Tuan Rahman boleh hantar kami balik. Kami tak pandai nak balik rumah dia pada waktu tu. Bila habis waktu rehat, kami pun sampai ke konsulat. Tuan Rahman pun bawa kami naik train sampailah ke rumah dia. Pada keesokan harinya, saya, Adilah, Amirul dengan Aiman dengan Tuan Rahman, kami sama-sama naik train daripada rumah dia sampai ke pejabat. Sebab Tuan Rahman ni dia ada satu kereta je. Kereta tu digunakan oleh Kak Ain untuk hantar anak-anaknya ke sekolah lah. Bila sampai saja di konsulat, semua staff dah get ready untuk merasmikan flag off kami lah untuk pergi ke Mekah. Alhamdulillah. Dan masa tu Puan Liza pun remind, malam ni pukul 8 malam ada makan-makan dekat rumah dia. So malam tu saya pergi bersama dengan keluarga Tuan Rahman. Semualah anak-anak beranak dia semua pergi juga dekat rumah Puan Liza. Dan rupa-rupanya bukan kami je dijemput. Dia jemput juga dengan student-student UKM, profesor masa tu pun ada juga, dan semua staff-staff kedutaan. So meriah lah. Waktu tu Puan Liza tanyalah, lepas ni nak pergi ke mana? Saya cakap, kami nak kayuh basikal terus sampai ke border Uzbek. Sebab di Uzbek kedutaan sana dah maklum yang kami akan ke sana lah. Dan lepas tu Aiman kata, kau jangan buat gila boleh tak? Sebab daripada Almaty sampai ke border Uzbek tu lebih kurang 660 km. Kalau kayu tu memang tak cukup lah, kita tinggal lagi 10 hari je. Okey lah, macam ni lah saya decide nak ambil train daripada Almaty sampai ke Shymkent. So daripada Shymkent tu saya akan kayuh dengan Adilah sampai ke border, lebih kurang dalam 150 km macam tu lah. Sebab kita orang tak puas lagi kayuh dekat Kazakhstan ni kan. Kita orang pun plan untuk lagi 3-4 hari kayuh sebelum masuk ke Uzbekistan. Saya tanya dengan Amirul Aiman apa plan dia. Adakah dia orang nak masuk ke Kyrgyzstan ataupun dia orang nak masuk Uzbekistan? Sebab sebelum ni Amirul kata dia nak masuk ke Kyrgyzstan balik sebab geng-geng dekat Kyrgyzstan ajak dia orang shooting untuk wedding dekat situ. Dan masa Amirul kata dia decide untuk tak masuk balik lah Kyrgyzstan, dia terus pergi ke Uzbek dan dia ajak kami masuk ke Uzbek bersama-sama. Keesokan harinya, saya dengan Adilah beli tiket train. Saya decide untuk ambil pada waktu malam sebab saya dengan Adilah boleh tidur kat dalam train sampailah ke Shymkent tu pada awal pagi. Amirul dengan Aiman dia belum bergerak lagi lah. Tuan Rahman dengan isteri dia hantar kami sampai ke train station lah. Dan alhamdulillah kami dapat sleeper train juga. So dapat rehat dengan secukupnya lah. Bila dah sampai ke Shymkent waktu tu dah siang lah. Alhamdulillah kami tak terlepas. Macam biasa lah, saya kena tidur-tidur ayam juga. Tengok kat dalam map tu live location dekat mana. Dan bila sampai je kat Shymkent tu, kami turun dan kami pun set up teruslah kami punya bag dan teruskan kayuhan ke arah border. Bila dah habis kemas tu, kami pun sambunglah kayuh. Dan dalam 10 km macam tu, Adilah minta untuk berhenti dekat pam minyak sebab dia nak pergi ke tandas. Dan saya pun duduklah dekat luar jaga basikal lah. So waktu Adilah pergi kat tandas tu, tiba-tiba ada dua orang lelaki ni, dia datang pada saya dan dia cakap dalam bahasa Kazakhstan yang saya langsung tak faham lah. Saya cakap nyet Ruski, nyet Kazakski. Tak pandai cakap bahasa Rusia, tak pandai cakap bahasa Kazakhstan. Tapi dia buat isyarat macam ni, isyarat macam ni, makan. Itu saya anggap dia ajak makan lah. Saya cakap okey. Tapi kena tunggu sekejap, isteri saya kat dalam tandas. Saya cakap bahasa Melayu je, tak tahulah dia faham ke tak kan. Bila Adilah keluar, saya cakap yang ada orang ajak makan. Dan masa Adilah terkejut, saya nak abang tahu dia ajak makan. Entah dia buat macam ni, mungkinlah kot. Adilah kata, abang ni bab makan nombor 1. Kita lapar ni, kita belum makan lagi, belum sarapan lagi, belum makan tengah hari, orang ajak makan, pergi je lah. Saya cakap dengan dia, okey, kami pun bersetuju untuk nak ikut dia lah. Dia baru lepas isi minyak, dia naik kereta dan kami pun perlahan-lahan ikut di belakang kereta dia lah. Dia bawa sampai ke satu dewan yang penuh dengan manusia. Dia bukan bawa pergi ke restoran ataupun ke rumah dia, dia bawa pergi ke satu dewan. Lepas tu dia ajak, jom masuk. Saya pun dengan Adilah parking kat tepi
tepi dinding. Dia orang ikat basikal, tutup basikal, dan kita orang pun masuk. Memang ramai gila manusia kat dalam tu. Saya dengan Adilah ni dipisahkan. Saya duduk dekat tempat lelaki dan Adilah ni duduk dekat tempat perempuan. Dan masa tu dekat atas meja dia penuh dengan makanan dia. Saya rasa ini majlis apa ni kan? Kita main kedah je masuk dalam majlis orang kan. Dan masa tu dia suruh saya duduk dan diorang berdua ni hilang entah ke mana. Orang sekeliling dah pandang pelik dah kita kan. Muka kita tak sama macam dia, kulit gelap, hidung pesek. Tu saya pun tunduk je lah kan, tak tahu nak sembang macam mana. Dan masa tu adalah seorang lelaki buat ucapan dekat depan. Dia cakap dalam bahasa dia lah, dan dia sebut nama Ahmad. Dia ni cakap pasal aku ke? Tapi tak ada orang pun tengok saya kan. Maksudnya dia cakap pasal Ahmad lain lah, maksudnya bukan Ahmad saya. Dan selepas habis ucapan tu, diorang baca Yasin beramai-ramai. Masa tu saya rasa ni mungkin tahlil arwah lah kot kan, sebab dia baca Yasin kan. Dan bila dah habis baca Yasin, dia invite untuk kami makan lah. Dan masa tu saya tak terus makan. Saya cari mana dua orang lelaki yang ajak saya makan ni, sebab dia yang ajak makan, so saya nak kena makan dengan dia lah. Tapi dia tak ada, saya tak jumpa. Tapi orang sekeliling semua dah makan. So saya pun start makan lah, ikutlah orang dekat sekeliling ni makan. Apa yang saya familiar lah dekat atas meja tu adalah manisan, nasi plof. Dia ada daging kuda dekat atas tu. Plof ni salah satu favourite saya lah masa dekat Kyrgyzstan dulu. Waktu tengah makan tu, salah seorang lelaki tu datang kat belakang saya. Maksud saya invite lah, jom lah makan sekali. Dia kata dah selesai dah, dia dah ambil makan dah. Saya pun cepat-cepat habiskan dan saya pun ikutlah dia keluar, sebab masa tu dah ramai dah start nak balik lah. Saya pun ikutlah lelaki ni keluar. Dan masa saya ikut keluar tu, saya berjumpa dengan seorang lelaki yang boleh cakap bahasa Inggeris. Dan masa itulah baru saya boleh bersembang. Saya tanyalah, ini majlis apa kan? Dia kata, oh ni majlis tahlil arwah untuk Haji Ahmad, dah genap 40 hari. So diorang buat majlis tahlil arwah lah untuk Haji Ahmad ni. Masa tu baru saya faham lah, diorang ni ajak kami makan dekat kenduri tahlil arwah ni. Dan masa tu saya cerita lah, sebenarnya kami ni tengah kayu basikal daripada Malaysia sampai ke Mekah. Dan masa diorang terkejut, dan diorang nak tangkap gambar bersama dengan saya dengan Adilah lah. Gambar memang pelik, kenapa diorang ni tangkap gambar kan? Bila diorang semua cerita, dia dah jadi viral lah. Semua orang nak tangkap gambar dengan kami masa tu. Dan ada seorang lelaki ni, dia tanya saya, sejuk tak? Kholot? Kholot tu apa kan? Kholot. Oh kholot, sejuk. Sejuk. Masa tu dia bagi saya satu scarf lah, kain untuk balut leher kan. Okay, thank you very much. Pasha. Kholot mana? Temperatura. Kholot. Dan Adilah pun dia dapat juga keychain daripada ada seorang budak. So baiklah, orang-orang Islam dekat Kazakhstan ni memang sangat baik. Dan masa tu barulah saya tanya lelaki misteri, dua orang ni kan. Salah seorang ni nama dia siapa? Dia kenalkan nama dia Abdul Kahar. So saya panggil dia Uncle Kahar lah. Dan masa tu Uncle Kahar tanyalah, lepas ni nak pergi ke mana? Saya dengan Adilah cakap, kami lepas ni nak pergi sambung kayu lah, terus pergi ke border Uzbekistan. Dan masa tu dia kata, jomlah malam ni tidur dekat rumah dia. Masa tu saya tanya Adilah, okey ke dia ajak tidur kat rumah dia? Adilah cakap okey je. So kami pun bersetujulah. Tapi dia kata rumah dia lebih kurang dalam 10 km daripada tempat kenduri tu. Saya cakap okey, tak ada masalah, kita kayu pelan-pelan, insyaAllah sampailah. Sebab 10 km lebih kurang dalam sejam macam tu lah baru sampai. Dia bawa kereta dan kami follow pelan-pelan dari belakang. Tak sampai sejam, kami sampai dekat rumah dia. Masa tu dia telefon orang daripada dalam. Ada seorang perempuan buka pagar daripada dalam. Dan kami masuk, benda pertama yang saya nampak adalah swimming pool. Bila rumah ada swimming pool, bukan calon-calon orang lah. Dia ada swimming pool, lepas tu dia ada sauna, lepas tu dia ada tempat lepak lah, satu ruang dapur dengan ruang tamu untuk lepak. Uncle Kahar kata ini bukan rumah dia, ini adalah tempat dia lepak dengan kawan-kawan dia. Maksudnya dia ada rumah yang lain lah. Dia suruh kami tidur dekat rumah tu, dekat ruang tamu. Dia tak ada bilik, rumah tu memang tak ada bilik, dia hanya ada ruang tamu. Kami kena tidur dekat dalam ruang tamu tu lah. Alhamdulillah, kami dah ada tempat untuk berehat lah. Kami bawa masuk beg, basikal kami parking kat luar. Dan Uncle Kahar ni, dia kenalkan dengan seorang wanita penjaga rumah tu lah. Kawasan rumah tu juga ada anjing, ada ayam Turki punya kandang, macam-macam binatang jugalah kat dalam tu sebenarnya. Dan masa tu Uncle Kahar kata dia nak balik. Lepas asar nanti, dia akan bawa anak dia yang boleh cakap bahasa Inggeris datang, nanti kita akan bersembang lah. Masa tu bila dah habis angkat barang masuk dalam rumah dia, Alhamdulillah rumah dia ada heater. Masa tu Adilah kata, bang jom kita sauna. Saya dekat Malaysia ni pun tak pernah sauna. Malaysia kan panas, duduk dalam kereta pun dah rasa macam sauna. Kenapa dah duduk dalam sauna kan? Tapi dekat negara sejuk ni memang ramai yang ada sauna. Saya tak tahu macam mana nak pasang sauna tu. Saya minta dengan perempuan yang jaga
kawasan tu untuk pasang sauna tu lah. Kami pun masuk dalam sauna tu, memang luar sejuk, masuk dalam panas tu. Mula-mula tu memang rasa seronok lah, tapi lalas tu rasa macam terbakar badan tu. So kami tak tahan lama lah, kami duduk sekejap je kat situ. Dan lepas tu Adilah pun kata dia nak basuh baju, sebab dekat sebelah sauna tu dia ada tandas. So Adilah kata dia nak basuh baju lah. Saya cakap okey lah, kita basuh baju dulu. Tugas dia adalah basuh baju. Tugas saya selalunya akan cari tempat untuk nak sidai baju. Okay, so saya ikat je lah kat dalam ruang tamu tu, sebab kat situ ada heater. So cepat sikit lah baju kami kering. So kami memang kena perah kuat-kuat supaya tak ada yang menitik. Dan bila kami jemur kat dalam rumah, dia tak menitik lah. Kalau menitik pun kami kena letak baju hujan dekat bawah tu supaya alas dia tak menitik kat atas kapet. So lepas tu kami pun solat Zuhur dengan Asar. Dan waktu tengah solat tu Uncle Kahar sampai. Dia beri salam lah, Ahmad. Waktu tu tengah solat macam mana nak jawab kan. So bila dah habis solat, saya ajak Adilah, jom lah, ni Uncle Kahar dah sampai, kita lepak lah dengan dia. Dan Adilah kata, abang je lah pergi lepak dengan dia, sebab tengok semua lelaki kan. Adilah dia segan. So dia pun kata dia nak rehat. Okay, tak apalah. So Adilah tidur. Saya pun pergilah lepak dengan Uncle Kahar ni dengan anak dia. Anak dia nama dia Muhammad. Muhammad ni boleh cakap bahasa Inggeris lah. Dan Muhammad kata dia bawa daging kambing dan dia nak masak dekat situ. Nanti kita akan makan malam bersama-sama. Dan masa tu Uncle Kahar dia bawa dua lagi kawan dia. Seorang nama Osman, seorang nama Husin. Diorang ni pun tolong juga buat preparation untuk nak masak sup kambing. Kami bersembang-sembang sampailah waktu maghrib. Dan lepas tu saya minta izin lah untuk nak solat. Saya kejut Adilah, kita solat dulu. Dan bila dah habis solat, kami pergi balik lah kepada diorang ni. Dan diorang pun dah habis masak. Masa tu barulah Adilah berkenalan dengan diorang ni. So alhamdulillah kami pun makan sama-sama. Pada waktu tu saya pun tunjuk jugalah, saya cerita tentang pengembaraan saya. Saya tunjuk video-video yang kami dah edit semua. Dan masa tu saya nampak Uncle Kahar ni sambil dia makan sup tu, dia kunyah seulas bawang putih besar. Dia pelik lah kan, saya tak pernah kunyah bawang putih ni, apa rasa dia. Kita pun nak try lah. So saya pun ambil satu. Bila saya kunyah, dia punya pedas dia berdesuk masuk ke hidung. Saya tak pernah lagi makan bawang putih yang pedas. Dekat Kazakhstan ni, dia punya bawang dia tu pedas. Masa tu Adilah try pun, lain macam bawang kat sini kan. So kalau you pergi Kazakhstan, you kena rasa bawang putih dia memang pedas. Kami pun sembang lah sampai lewat malam pada waktu tu. Dan saya cakap, saya kena masuk tidur lah, sebab esok dah kena start kayuh lah. So kita orang punya visa ni ada 15 hari je, tinggal lagi beberapa hari je. So takut tak sempat, kami dah nak masuk tidur. Dan esok selepas sarapan kami akan sambung kayuh. Okay, so saya rasa untuk episod kali ni sampai sini sahaja. InsyaAllah saya akan sambung lagi cerita di episod yang akan datang. Tapi sebelum tu, sedikit hikmah daripada saya. Berbaik sangkalah sesama manusia, kerana Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Apa yang kita sangka, itulah yang kita dapat. Kalau kita sangka baik kepada orang lain, kita dapat baik, dan begitulah sebaliknya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.